Oi, Gen Z dekat thread, diorang cari lelaki berjambang tau. Serius lah perempuan cari? Kalau korang tak nak beli jambang kan, korang rugi tu. Lagi-lagi lelaki Gen Z. Unpopular opinion, lelaki berjambang bersamaan instantly extra handsome. Kenapa ramai tak nak beli jambang Added points for sure. Okay, ni post lain. Ada cakap, kita suka lelaki yang ada jambang. Dekat tangan dia ada bulu-bulu dan hitam manis. Nampak handsome, serius. Ada. Lepas tu dia kata, tapi kita dapat yang tak ada jambang dan kulit cerah. Aku macam kesian kat lelaki tu. Tapi kalau dia terjumpa lah, kecil hati kat lah. Suami muka jambu. Tapi jangan risau. Sebab apa? Sebab tu wujud jambang solution. Kita wujud untuk guide, untuk bantu korang yang macam ni lah. Tak, kadang-kadang suami tak faham hint. Ya. Kadang-kadang bini dah bagi hint dah. Cakap, bang, tengok pelakon ni cerita Hindustan ni handsome kan dia kan. Itu hint sebenarnya, suruh korang beli jambang. Takkan sampai bila-bila. Couple clean shave, dah 10 tahun kahwin pun clean shave. Cuba korang ubah sesuatu. Tak, lelaki semua sama je aku rasa. Diorang memang takkan faham hint. Sebab mostly